Baik, murid-murid, apakah penjodoh bilangan yang kita sudah belajar? Orang, ekor, biji, buah, helai, keping. Penjodoh bilangan orang kita guna untuk apa? Untuk manusia. Ekor, Untuk haiwan. biji, Untuk benda yang bulat. penjodoh bilangan buah kita guna untuk apa? Untuk benda yang besar. Penjodoh bilangan helai, Untuk benda yang tipis dan lembut. okey, keping,